lama mana mungkin kita bawa Islam, berdakwah ataupun dipanggil berjuang Islam, berceramah, berkuliah, tapi kita bawa Islam itu dalam bentuk permusuhan, dalam bentuk kebencian, dalam bentuk pembawakan kita itu mengapi-ngapikan permusuhan ataupun asabiyah kepartian. Lama mana kita bawa Islam macam tu maknanya? Kita bawa Islam dah, kita berdakwah dah, kita berceramah, berkuliah, berkhutbah, tetapi cara yang kita bawa itu cara mengandungi permusuhan, mengandungi kebencian, mengandungi perbalahan. Kita bawa cara baloh. Bawa Islam, bawa cara baloh. Bawa dakwah, bawa cara baloh. Bawa perjuangan Islam, tapi bawa cara baloh. Bayangkanlah, sepatutnya besarnya pahala perjuangan Islam, dakwah, ceramah, kuliah, agama, politik Islam ni besar pahala. Tetapi apabila kita bawa dengan cara yang ada api permusuhan, cara baloh, cara benci, walaupun kita ikhlas kepada Allah, kita ikhlas dah kepada Allah, tapi cara kita salah. Macam orang semayang, dia semayang, dia ikhlas, dia niat, tapi dia baca Fatihah tak betul, dia rakaat tak betul, dia sujud tak betul, dia buat secara salah. Itu dosa dia dengan Tuhan. Kalau tak sah semayang dia dengan Tuhan, bayangkanlah kita bawa Islam ini, kita berdakwah berapi-rapi, kadang-kadang mengandungi doa-doa laknat, kehancuran sesama Islam pula. Bayangkanlah benda tu berkait dengan orang ramai. Ramai mana orang ikut kita pula. Cara kita bawa tu mungkar, bawa Islam tapi cara mungkar, kerana ada permusuhan. Bawa cara baloh, orang jadi kau benci, bukan orang kau bahagia, kau ukhuwah. Patutnya orang kau ukhuwah, kau baik, kau bermaaf-maafan, balapan dada tak jadi kau marah. Bayangkanlah dosa tu kita dengan Allah dan sesama manusia. Ramai mana pengikut kita pula, orang ikut cara kita tu, orang terima cara kita tu, balik baloh di kampung masing-masing pula. Gelar orang lain munafik, musuh Allah, tidak beriman, tolak Islam, menentang Islam, musuh Islam. Setengah tu siapa pun neraka-neraka pula. Bayangkanlah, pengikut kita hak ramai tu bawa pula cara kita tu. Kalau ajar hak molek, besarlah pahalanya. Tapi kita ajar hak tak molek, tepek dengan Islam pula. Perbalahan barang tak molek. Tak mesti bahawa Islam kena baloh. Apa nak kena balohnya? Apa nak kena baloh? Apa nak kena marah? Sampai kadang-kadang kita marah tu berlebih-lebihan pula maknanya. Siapa caci, siapa maki, siapa gelar, siapa kata mudah-huduh, siapa kata munafik. Bayangkanlah kita bawa Islam berpuluh tahun dengan ada semangat perbalahan. Baloh jadi, bukan kau comel. Patutnya orang kau comel, kau baik dalam masyarakat, tiba-tiba orang baloh. Jadi di manakah Islam yang sebenar? Sedang Al-Quran dah ajar lagu tu, hadis dah ajar lagu tu, Nabi dah ajar lagu tu, para sahabat dah ajar lagu tu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Nawawi, Imam Ghazali dah ajar lagu tu. Mereka ajar Islam damai, Islam akhlak, Islam ukhuwah, Islam menghormati, Islam tegar menegar. Kalau marah pun bukan marah permusuhan, kalau marah pun bukan marah kebencian, kalau marah pun bukan marah menyebabkan jadi khabalah. Marah yang tegas sekadar untuk menyedarkan masyarakat. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Allah, tolonglah kami wahai Tuhan. Amin ya rabbal alamin.